Di era globalisasi dan evolusi industri 4.0, pendidikan negara kita sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Inilah kisah bagaimana teknologi digital memperkasakan pendidikan negara, membuka ruang untuk kreativiti, inovasi dan juga pembelajaran tanpa sempadan. Sekolah Kebangsaan Tok Sirah, sebuah sekolah di kawasan luar bandar, telah melangkah ke hadapan dalam pendidikan digital. Dengan kemajuan teknologi dan bahan digital, pembelajaran menjadi semakin menarik, efektif serta inklusif. Salah satu kelebihan utama bahan digital ialah keupayaannya untuk menyampaikan maklumat secara visual dan interaktif. Dengan penggunaan video, animasi dan simulasi, konsep-konsep abstrak dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan mudah difahami. Dulu, papan hitam dan buku teks merupakan sumber utama ilmu. Namun, dengan kemajuan teknologi, bahan digital seperti e-buku, video pembelajaran dan juga aplikasi interaktif telah mengubah lanskap pendidikan. Penggunaan aplikasi Flickrs dalam pendidikan amat sesuai dengan tahap murid tahun 6 kerana ia adalah salah satu medium yang kita gunakan sebagai pentaksiran. Melalui Flickrs, kita terus dapat data tentang pemahaman murid tentang tajuk yang telah kita pelajari. Saya suka belajar dengan komputer sebab sangat seronok dan mudah difahami. Teknologi digital telah membuka peluang kepada pembelajaran yang lebih dinamik, fleksibel dan bersesuaian dengan keperluan abad ke-21. Betul ke tidak? Next step cepat. Tengok soalan kedua. Yang tu? Dengan adanya bahan digital, murid-murid dapat mengakses terus untuk melihat gambar haiwan secara langsung. Ini menjadikan pembelajaran sains lebih menarik. It's very fun and good for kids and make kids learn about English. Di Sekolah Kebangsaan Tok Sirah, teknologi ICT juga di dalam bilik darjah telah digunakan dengan sebaiknya. Solat kerana Allah Ta'ala. Kedua, mengaku diri tanah yang suci ke seluruh dunia. Ketiga, mengaku diri tanah yang suci pada Bersama-sama saya ialah Puan Mastraini binti Mahmud Tahar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tok Sirah. Mari kita dengarkan pandangan beliau tentang cara penggunaan ICT di sekolah ini. Terima kasih, Tita. Baik, penggunaan ICT ni sebenarnya bukan lagi menjadi trend, Tita. Dia lebih kepada keperluan. Lebih-lebih lagi untuk murid-murid dalam abad ke-21 ini. Jadi di SK Tok Sirah ini sebenarnya kita telah menyediakan akses kepada pendidikan ICT yang sangat optimum. Di mata-mata tempat, contohnya di kelas, di surau, di makmal komputer apatah lagi, dan juga kita ada radio store. Dan semua murid menggunakan kaedah itu untuk menyampaikan maklumat menggunakan ICT. Jadi guru-guru juga menggunakan ICT dalam pengajaran dan pelajaran mereka lah. Jadi cikgu harap dengan penggunaan ICT nanti dapat meningkatkan pencapaian murid dalam bidang akademik. Betul. Dan juga bidang Curricular. Ya, Iftitah. Jadi insya-Allah kita boleh maju dengan pendidikan digital, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Terima kasih Puan atas pandangan yang diberikan. Sama, Iftitah. Sekolah Kebangsaan Tok Sirah membuktikan bahan digital bukan sekadar alat tetapi pemacu perubahan dalam pendidikan negara. Bersama-sama kita memperkasakan pendidikan negara dengan bahan digital.